Baik, bersama dengan kita dua tetamu yang tak kurang segak, handsome, tampan, macho, gaya. Terperkenalkan Aiman Tino dan juga Kai Bahar. Okey. Kai Bahar and Aiman Tino. Hai. Lama tak jumpa. Lain macam akak ni. Ha? Cantik ke? Betul ni kan? Aku ni tu aura. Cantik Cantik. Macam silap. Silap. Amboi, dah pandai dah. Itu takut. Tak ada borak dengan anak. Ni dah pandai Nampak masa-masa dah kena. Jumpa Kak, dia semangat sikit Kak. Okey. Ni akak ada soalan nak tanya. Akak Akak. So, korang punya lagu raya tu macam Medayu. Kan? Medayu. Lepas tu lirik dia pun macam syahdu kan? Tapi korang ni masih remaja tau. Kenapa pilih lagu-lagu remaja purba? Macam tu. Kat dia purba kan? Purba. Aiman Macam juga mana? Macam Aiman lebih selesa dengan lagu-lagu jiwang yang macam purba. Tak ada. Tak, Ustaz main je. Tak. Tak, Aiman lebih selesa lah. Macam selesa lah. lagu-lagu jiwang macam tu. Macam first single, second single pun memang jiwang kan. So lebih selesa dengan genre macam tu. Macam Kai pula. Senang menjiwai lah kan orang kata. Tadi mula-mula tadi ada lagu Aiman, lagu Lara Dalam Kerinduan. Ya, betul. Dengan cerita lagu raya pertama Aiman Tino dan muzik video dah mencecah hampir 2 juta penonton. Ya, alhamdulillah. Senang je budak yang dapat 2 juta tontonan. Tak Kan? senang. Tak senang kan? Tak senang. Tak, macam kita sendiri susah nak dapat 2 juta tu. Cik, cakap. Baguslah budak sekarang ni. Dulu okey kan? Dulu baik je mula-mula jumpa baik Assalamualaikum dulu ni tau. Ustaz. Dia nak membesar. Nafkat Dia dah. nak membesar. Makin membesar, kita kena faham lah. Lain-lain. Betul. Tapi tak apalah, Aiman Tino ni anak saya minat. Dulu berarti dia menyanyi lagu Aiman Tino. Umur apa? Umur pula. kecil lagi lah. Jangan ingat saya ni anak saya umur sama kamu. Oh, tak. Tak ada lah. Kan? Kai Bahar pun saya minat lagu dia. Apa tadi? Bayang. Cik tadi dia nyanyi tadi. Tang situ je tau. Kat situ je. Apa ni? I know. Tak tahu lagi. Nak gabung juga ke Ustaz? Aika. Kaino. Boleh lah. Macam tak sesuai Apa pun tak kan? boleh. Kaino. Kaman. Tak apa. Dah. Cukup. Sebab Okey. nampak macam tak apa nak menjadi, jadi kita teruskan. Teruskan je lah. Macam mendak. Okey, nak tanya Kai. Ya saya. Selain daripada lagu apa tu? Lagu Bayang. Ada lagu Luluh. Luluh. Apa sedih benar tadi lagu tu Luluh. Macam mana? Luluh ke hati awak tu. Luluh ke hati saya? Tak, sebenarnya okey, sebelum tu lagu Luluh akan dirilis selepas raya insya-Allah dalam bulan 7. Selepas raya. Dan lagu ni tak ada kena-mengena guys. So just Kai buat untuk sajalah untuk nak feel seseorang kan. So Bagi tahu Jangan awak seorang. tak kena. Tipu lah betul tu. lah. Nampak Sebab sangat. Nak cover lain. kau Iman. Dia sebab lagu tu pun saya cipta dengan orang kata apa dia on the spot and then tak ada pengalaman hidup. Tapi sebenarnya saya ni, kita pun faham Nana. Ya. Kai ni dia punya suara tu. Allahu Akbar. Kalau lagu high pitch tu kira bagi kat dia je lah. Alah, tak Kan ada. tarik sikit dia. Sikit. Tarik je nak. Dia Sikit pernah Luluh duet tadi. dengan Nana tau. Dia satu sama. Dekat dalam Smio. Korang jangan gaduh. Dengar kakak cakap. Kadang-kadang saya tengok YouTube. Saya tengok YouTube lah. Saya tengok duet antara Kai dengan Saya dengan Nana dalam Kak Nana. Semule. Semiul. Dah berapa juta? Semule. Okey, Semulek. Dia rasa berubah kak. Ya. 10 juta lah. Video kita dua. Okey, dengar 10 juta. 10 Okey. juta. Semiul memang Nana juta. dengan Kai Bahar Semiul. Hebat tak? Alhamdulillah. Senang dapat 10 juta Ustaz Susah tau tu pun kena tumpang Kai Bahar tau. Tumpah kak. Tumpah kak. Anda #meletup. Jadi kita nak tanya sikit lah kepada dua orang hero kita jejaka yang tampan ini. Sebenarnya, Ustaz daripada tadi si Aiman ni dia tak tidur diam. Kejap ke sini, kejap ke sini. Tak ada. Orang Iman kena sampin ni. Orang sampin. Sampai tu kacau. Iman sampin. Siapa Sebab tengok pakai Ustaz tak pakai sampin. Saya rasa kamu lebih ustaz daripada ustaz lah. Okey, tapi bagus, cantik, segak kan. Cantik. Cuma ini kita nak tanya Aiman sikit lah. Contohlah Aiman. Aiman ni dengan kata tahun ni beraya banyak spend duit untuk peminat. Kata nak bagi hadiah setiap seorang peminat. Jawab. Wow. Tuntut. Betul, ada tadi spend juga tak? Macam peminat. bagi hadiah ke, bagi apa-apalah.
Duit raya ke? Duit raya. Duit Ada raya. open house ke? Ada plan macam-macam ke? Okey, alhamdulillah memang Aiman plan pada 1 Julai ni Aiman akan buat open house besar-besaran dan Aiman tadi pun sebelum Aiman nyanyi tadi Aiman dah invite diorang. Betul tak? Nampak dah invite Tak awal-awal. invite kakak pun. Alamak lupa pula. Kak boleh datang tak nanti? Tengok. Ni saya pun tak invite tau. InsyaAllah. Tipu. Oh, ya ke? Saya tak ada. Kenapa korang tak undi lagu akak? Terus mesti tak kenapa tak undi? Jangan lupa undi lepas ni. Undi Dan- tolong undi. Tolong undi. Tolong. Okey. Kakak tak kisah pun. Tak apa, sabar banyak. Bulan Ramadan kena sabar banyak. Ya, Kak. Kai Bahar ada lagu baru, lagu raya. Lagu raya, single raya yang berjudul Sinar Syawal. Sagi Kai nyanyi. Dah nyanyi dah? Kejap Belum lagi. lagi. Sagi lah. Saja nak test. Kejap lagi nyanyi lah Sagi nyanyi. Ciptaan siapa? Lagu ni ciptaan Petri Anuhada dan semua keseluruhan ciptaan beliau dan Kai dapat lagu ni pun Kai rasa yang paling penting lagu ni bagi Kai dia unik lah. Sebab sekali dengar dia tak macam lagu raya tau. Dengar. Orang Perlis ke? Saya Ni boleh. Orang utara? Utara. Lah. Orang mana? Dan saya Damansara. Dah masalah. Mana? Okey. Sekejap lah. Alright. Ustaz. Dah orang Sambung tadi. Orang utara. Okey, lagu ni Orang dia Penang. unik sebab bila sekali dengar dia macam bukan lagu raya tau, dia macam lagu 90s, lagu jiwang tapi dia trend kan. And then bila trendkan lah. orang tengok lirik baru tahu kata tu lagu raya. Dan ramai jugalah permintaan kata lepas ni kan. Lepas Hari Raya banyak permintaan buat lagu tu sebagai single yang keempat ke insya-Allah macam tu lah. InsyaAllah. Okey. Mungkin dia orang ada ucapan raya. Sikit je. Aiman sikit. Aiman sikit, Man. Aiman sikit, Man. Yang sedang menonton. Kami menghitung hari ni. Cepat. Okey, kepada semua peminat Aiman, Aiman ingin ucapkan selamat Hari Raya. Semoga di Hari Raya tahun ini lebih bermakna daripada tahun sebelumnya. Dan berhati-hati jalan raya. Okey. Aiman risau tu je lah. Alright. Orang bawa kereta. Okey. Baik. Kai, cepat Kai. Okey, first kali kepada semua penonton meletup, Kai nak ucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri Mazhar dan Batin. Dan kepada family saya yang sedang menonton sekarang, tunggu malas lagi Kai balik, doakan semoga perjalanan Kai selamat Okey. sampai. Sampai Raya. Alright.